perbezaan you? Oh, salah abang lagi ni, ya Allah. Apa perbezaan you dengan cicak? Hah? Dengan cicak? Ada banyak sangat perbezaan. Apa lah? Cicak cepat mati. Dia takut confrontation. Satu je. Tak, okey, sorry. Ini mesti jawapan yang macam tak masuk akal. Kejap. Apa beza I dengan cicak? Cicak. Tak boleh. You cannot Tak use guna that. phone. Cannot. Tak, I nak tengok kalau ChatGPT boleh kasih jawapan tepat Tak tak? boleh. You jawab dulu baru you buka nanti. Apa beza I dengan cicak? Ada jawapan bocor tak? Jangan, tak ada. Cicak. Tak ada tree. Dia macam cicak. Dia boleh cak. Apa okey? Apa jawapannya? Tak tahu. Okey. Cicak melekat kat dinding. YB melekat di hati. Nampak tak? Saya fikir panjang macam mana. Sekejap, nak tengok kalau ChatGPT tak jawapannya tepat. Melekat di hati Tu nampak macam kolesterol lah. Sekejap. Apa tak bagi kata apa beza? Apa beza you dengan cicak? Apa beza you dengan cicak? Nak tanya. Bella ni Ya Allah. Tadi kan Bella ceritakan sedikit yang apa? Dolce ni untuk Playboy rasa dia pernah ada versi wanita. Mana versi wanita punya? Ayat-ayat Bella guna I tak pernah dengar. Jawapan dia pun tak masuk. Ada lah. Cicak lekat kat dinding, saya lekat dalam hati awak. Quite impressive. Dah mula dah.